Yusuf dan Anas di Sembawai Cafeteria. Mana ni? Cerai bini, cerai si dia ni dalam line. Siap buat hashtag. Bye-bye. Bye-bye. Astaghfirullahalazim. Cerai pun nak viral. Konten itu. semua ni. Itulah zaman sekarang ni, Syekh. Cerai isteri dalam medsos je. Ni siap pun filter. Emoji sedih ni. Aduh. Diorang ni niat macam Facebook kot. Boleh unfriend. Tapi sah ke? Woi, Syekh. Kalau ikut hukum syariah lah. Okay. Lafaz boleh sah. Walaupun kat luar mahkamah. Ya. Ya, tapi kenalah buat pengesahan dekat mahkamah secara rasmi dulu. Failkan permohonan pengesahan dulu. Oh, gitu. Kalau tak buat, boleh kena 1,000. Ataupun cara. Mesti itulah. Kalau lah tak buat awal-awal, tak sahkan awal-awal, nanti tau. Nanti ada tambah masalah tu. Kena pula isteri ingatkan sah. Lepas tu suami pula dah move on tak ke mana. Anak, status anak macam mana? Ada tau. Okay. Dia lafaz cerai. Aku cerai dengan kau. Keluar relax lah. Cari TI. Betul balik. Sah ke tadi? Aduh. Moral of the story lah, Syekh. Pertama lah, kalau boleh kita ni dalam bab nikah kahwin ni, janganlah say hi bye-bye. Ingat dulu masa kahwin dulu, ambil secara baik, pulang pun secara baik lah, Syekh. Yang kedua, kalau berlaku perceraian, buat pengesahan kat mahkamah. Jangan biar netizen ni buat jadi hakim pula. Aduh. Yang ketiga ni, kena ingat sikit. Kita ni lah kan, orang lelaki kan. Jangan pula kita ni pandai pula lapas. Fikir kemudian, akibatnya buruk tau. Macam aku pula yang lafaz Aduh. Benda ubat ni. Faham ke? Oh, faham. Betul. Ini macam-macam. Ni benda lain ni. Ni macam ni. Okey ni. Jumpa lagi. Okay. Cakap kat penonton lah tu. Yusuf dan Anas di Sembawai Jumpa lagi dalam Sembang YA. Sembang santai. Hukum sampai. Ya, minum. Bismillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Credit title.